Mari kita baca soalan ini. Jadual 4 menyenaraikan 4 bahan biskut ini beserta harga setiap satu pada 2022 dan 2023, indeks harganya dan pemberatnya. Sebahagian daripada nilai ini ditinggalkan sebagai anu. Ini yang kita diberi jadual harga, indeks dan pemberat bagi keempat-empat bahan itu. Dan ini yang kita perlu cari, anu X, Y dan Z, kemudian nisbah A kepada B. Dan akhir sekali sama ada RM45 mencukupi untuk membuat 200 biskut pada tahun 2025. Jadi ini yang kita ada harga, indeks dan pemberat daripada jadual. Indeks gubahan iaitu 135. Dan butiran kos bagi tahun 2025. Kita perlukan ketiga-tiga anu itu, nisbah A kepada B, dan keputusan perbelanjaan akhir. Sebelum kita mula kerja, idea utamanya indeks harga mengukur bagaimana harga tahun ini berbanding dengan tahun asas, diskalakan kepada 100. Bahagian atas ialah harga tahun ini dan bahagian bawah ialah harga tahun asas. Indeks bernilai tepat 100 bermaksud tiada perubahan dan apa-apa yang melebihi 100 bermaksud harga telah naik. Langkah 1, kita gunakan indeks harga pada setiap bahan yang mempunyai anu. Bagi bahan A, indeksnya 130. Jadi harga baharunya dibahagi dengan X, didarab 100, sama dengan 130. Bahagikan indeks itu dengan 100. Susun semula memberikan X. Kesilapan biasa di sini ialah membiarkannya sebagai 1.615. Markah mahukan jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Jadi X ialah 1.62. Bagi bahan B, indeks Y hanyalah kenaikan harganya daripada 2 kepada 240, yang memberikan 120. Bagi bahan D, indeksnya ialah 150. Menyelesaikan untuk Z memberikan RM1.80. Langkah 2, sekarang bahagian B, indeks gubahan menggabungkan setiap bahan mengikut pemberatnya. Kita diberitahu indeks gubahan ini bersamaan 135. Bina bahagian atas, setiap indeks didarab dengan pemberatnya. Perhatikan indeks B ialah 120 yang baru kita perolehi. Kumpulkan sebutan N dan sebutan M. Bahagian atas menjadi kemas. Bahagian bawah hanyalah hasil tambah semua pemberat, iaitu 4N tambah 4/3M. Langkah 3, bahagikan keseluruhan bahagian atas dengan keseluruhan bahagian bawah. Samakan dengan 135 dan selesaikan. Inilah keseluruhan indeks gubahan. Darab silang dan sebelah kanan menjadi 540N tambah 180 metris. Kumpulkan sebutan N di sebelah kiri dan sebutan M di sebelah kanan. Hapuskan angka 3 itu, dan M ternyata sama dengan 3/2N. Langkah 4, sekarang tukarkan itu kepada nisbah kedua-dua pemberat. Pemberat A ialah N, pemberat B ialah M tambah N.
Dan memandangkan M ialah 3 pair 2N, itu bersamaan 5 pair 2N. Jadi nisbah A kepada B ialah 2 kepada 5. Pastikan kita tuliskannya sebagai nisbah yang betul 2 kepada 5, bukan sebagai pecahan. Langkah 5, bahagian B2, harga naik semula daripada 2023 ke 2025. Kenaikan sebanyak 20.25% bermaksud indeks daripada 2023 ke 2025 ialah 120.25. Untuk kembali daripada 2025 terus ke tahun asas, kita kaitkan kedua-dua indeks itu dengan indeks rantai. Darabkan kedua-dua indeks gubahan itu dan bahagikan dengan 100. Ini memberikan indeks gubahan lebih kurang 162.34. Gunakan indeks itu pada kos asas RM25 bagi 200 biskut dan bahan-bahan pada 2025 berharga lebih kurang RM40.59. Langkah 6, jangan lupa kotaknya. 200 biskut pada kadar 40, sekotak bermaksud 5 kotak. 5 kotak pada RM1.50 ialah RM7.50. Tambahkan bahan-bahan dan kotak untuk jumlah RM48.09. Itu lebih daripada RM45 yang diperuntukkan. Jadi peruntukan itu tidak mencukupi. Jawapan akhir. Bagi bahagian A, X ialah 1.62, Y ialah 120 dan Z ialah RM1.80. Bagi bahagian B1, nisbah A kepada B ialah 2 kepada 5. Dan bagi bahagian B2, kosnya berjumlah RM48.09, iaitu lebih daripada 45. Jadi peruntukan itu tidak mencukupi.